apa yang kau sibukkannya di family store-nya? Kita tengok keadaan semasa sangat panas. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah orang-orang Melaka sangat baik. Dia macam, dek, 2 je ke? Ke depan lah. Family store pula ramai. Kita dah bilik hijau. Let's go. Kunci rumah mana kunci rumah dalam kereta. Okay, I know korang akan nampak kepala aku je sebab korang ada di atas peti ais, so korang tak akan nampak aku. So korang kena ke bawah. Okay, tapi lighting tak ada, so korang kena duduk sini lah. Macam tu, korang duduk dekat meja makan sekarang. Buka lagi. So kita beli roti. Sebab roti ni bila ada rasa nak makan, bila tak ada rasa nak makan. So roti sekarang harga dia RM3. Habis 7 Mei. Hari ni baru 3 Mei. Tadi dah 3 Mei. Hari ni betul 3 Mei. Okay, so roti RM3. Lepas tu kita beli sayur. Sayur ni kita kena ada dalam ni. Sekali tak ada timun. Ni je yang paling elok atas semua. Okey lah, not bad. Salad. Sesungguhnya ini adalah pertama kali tengok sebesar alam ni. Tak biasa kalau kat supermarket dia macam sikit-sikit kan. Dah macam hand bouquet. Kita kan banyak tengok orang kahwin sekarang kan. So di tengah dalam 3 biji tomato and 2 biji lemon. Untuk apa? Konon-kononnya nak buat detox lah. Tapi I'm not sure which lemon yang bagus. Macam tomato biasalah kan, teman mama kalau pilih nak beli yang merah-merah. Tapi lemon ni macam selalu beli yang siap. Tapi dia macam korang nampak tak ada beza warna. This one is yellow, this one macam orange. I tak tahu. Tapi dia macam hijau-hijau. Tak apalah, kita test lah kan. Inilah sayur kita untuk minggu ni. Kita akan biar dekat sini. Kat family store yang ramai tu. Yang ramai tu sebenarnya kita beli apa je? Kita beli daging. Ini sebab dia macam comfort food jugalah kan. Bila rasa macam nak makan burger, tadi ada roti kan. Cheese je dah mahal, tak boleh cheese lah. So kita boleh buat burger kita. Burger mirror. Allah Akbar. So sebabkan dah habis barang masak, kita tukar posisi, kita unboxing barang-barang Eco Shop kita. Okay, barang yang pertama adalah penyangkut foldable clothes hanger. Sebab satu ada kat rumah. Mana? Nampak tak? Tangan aku. Tu nampak tak? Satu yang kat rumah, satu lagi nak bawa kat hostel. Sebab macam tiba-tiba rasa macam perlu kan kat hostel ni. Lepas tu belikan myself file. Sebab file yang senang belikan tu dah hancur sikit lah sebab kita guna. Tapi this one tak silap dia macam 3 pieces RM2.60. Betul, 3 pieces comel. Tak tahu lah kan, mana tahu dia di sini. Okay, tak apa, insert je. Lepas tu kita beli sabun rasa baju. Sebab sabun rasa baju kat rumah ni titisan terakhir dah. Lepas tu kita beli juga ni. Sebab nak wangi kau sekejap tak bau. Okay, wangi. Okay. And paling excited is a reward for myself. Alah. Blind box Lego. Okay, ni beli kat kedai RM2 tadi. RM2.6. Sebenarnya I wanted to buy nak beli bunga punya Lego tu. Tapi macam bunga kan dia macam seketul je. Setangkai je gitu kan.
Masa macam boring. Lepas tu nampak dessert tu. So dia ada macam strawberry cake kot. Dah ambil dah yang tu. Tiba-tiba pusing. Ada blind box. Mini building block. Tak tahulah berbaloi ke tak sebab macam kecil je. Tapi dia macam-macam lah. Dia macam animal punya season. Animal punya edition. Sorry. Dia ada macam lembu ada penguin, ada cat, ada bear. Let's see what we got. So, okay. Bye. See you guys in the next episode. Assalamualaikum. Dah tutup. Tak ada arah tuju. Tiba pergi pasar malam kan. Beli ayam bakar. Tumpah. Hai, Assalamualaikum. So, kita ada blind box mini building block. Actually, dia tulis age 6 plus. Tapi I'm 6 plus. So, dah buka tertutup dah tadi. Let's see what we got. Saya nak tahu. Sekejap apa. This is white, pink, ada yellow, ada black. I think tapi pink ni tak banyak. Is it this one rabbit? Ni. Tak tahu, is this a cat? Maybe a cat lah sebab dia misai. Oh, ada ni lah. Mestilah ada kan. Macam kau tak macam nak tahu nak pasang macam mana. So this, terbang. This is what we got. So jom kita build. Finally, dah siap. Sama tak? Comel kan? Meow. This is the cat. Comel. Tapi dia macam 2D je. So, dia macam kalau swap. So, yang ni Acu belajar dari kesilapan, Acu tak akan display. Sebab kalau display, dia memang menarik perhatian. Lalu dia akan pecah seperti Lego-Lego Acu yang lain. Tak ketat lah pula. Sekejap ni. Okay. So, dia ada ekor kat belakang dia. Ini. Gitu je. Bye.